kita tengok ramai orang dah mula sekolahkan si ZRA tu. Kan? Dia tak habis-habis lah dengan taktik lama dia. Kan? Maki orang, maki sana sini, lepas tu cabar orang. Kan? Orang ni, dia kalau bodoh-bodoh ni dia tak nak layan. Sebab akulah, kalau jebat dahaka, kalau kau buat perangai bodoh-bodoh tu, dia tak nak layan kau. Pasal apa? Tak layan pun kau mati sendiri nanti. Ya? Kita layan orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdik pandai. Pasal apa? Orang yang cerdik pandai ni, benda pertama yang kita nak tengok, apabila dia mampu menjaga emosi dia. Macam jebat dahaka. Korang pernah tengok jebat dahaka beremosi ke? Tak pernah. Sebab apa? Well trained. Sebelum kita nak cerita pasal perjuangan, kau berjuang dengan emosi kau sendiri tu dulu. Lawan diri kau sendiri. Faham? Okey, baik. Aku dengar macam-macam cerita lah berkenaan dengan kenaikan harga minyak ni. Si ZRA itulah, especially dia kata kenaikan harga minyak ni sebab salah satu punca dia penyelundupan. Penyelundupan ni baru berlaku ke? Zaman Tun Mahathir, zaman Abdullah Ahmad Badawi, zaman Najib, semua tak berlaku ke? Zaman Yidin Pekak tu jadi Perdana Menteri, tak berlaku ke penyelundupan ni? Berlaku kan? Tapi harga minyak ada naik gila sampai RM6 ke? Tak ada. Faham tak? Jadi kalau kita tengok balik, dalam sejarah lah, orang yang tak pernah menjanjikan tentang kestabilan harga minyak pun tidak menaikkan harga minyak sampai gila macam ni. Anwar Ibrahim, dia berjanji dengan rakyat. Dia ada formula, dia boleh turunkan harga minyak. Kan? Tak patut suruh bagi rakyat susah dengan hal minyak ni. Anak Iban anak saya, anak Kadazan anak saya, anak Cina anak saya. Pendidikan percuma. Ni semua sembang-sembang Anwar Ibrahim lah. Jadi sekarang ni bila rakyat playback balik dia punya janji dan membuat kecaman terhadap dia, kenapa dia nak marah? Ikut logiknya kenapa dia nak marah? Itu satu. Yang kedua, kerajaan ni, ada kita dengar tak sejak harga minyak naik ni gaji menteri diturunkan, allowance menteri ditarik, ataupun menteri punya bayaran diturunkan, ada? Tak ada. Betul tak? Jadi bila tak ada, macam mana ya menteri-menteri ni dia minta rakyat Malhin faham tentang kerajaan? Dulu dia minta rakyat dengar janji langit, bulan, bintang dia semua. Suruh rakyat faham kenapa kita perlu jadi kerajaan, kenapa kita nak alih kuasa ni semua. Sekarang bila dia tak boleh nak perform, dia suruh rakyat faham lagi. Faham pula kenapa dia tak boleh perform. Alasan dia macam-macam lah. Betul tak? Jadi untuk ZRA ni, aku dah tengok bodoh ni daripada itu hari lagi. Kan? Tanda-tanda orang tu sebenarnya dah koyak. Dia mula nak menggelarkan orang tu kotak kasut lah, pampers lah, apa semua. Hari ni siapa yang kotak kasut ni? Siapa yang pakai pampers ni? Dia. Sebab apa? Ketulah dengan jebat. Faham tak? Aku ni tak kisah orang nak kecam aku ke, orang nak mengata aku. Sebab aku tahu apa yang aku cakap, lambat atau cepat masyarakat akan mula nampak, betul lah jebat cakap. Betul tak? Betul tak itu yang berlaku? Betul lah kan? Jadi sekarang ni, apa yang aku nak ceritakan korang, tak logik lah kerajaan minta rakyat faham dia. Rakyat diminta bersabar dan tolong faham. Negara kita, dia mula nak petik nama negara. Faham tak? Tapi yang kaya mereka, yang isi minyak free mereka, yang ada peruntukan minyak sampai memuntah-muntah ni mereka. Kita kena faham mereka. Sebab tu aku sentiasa berhaluan kiri, kerana di kanan ini ada banyak musibat-musibat yang bermain wayang di sini. Faham tak? Bagi aku, ZRA itu bukan orang pandai pun, bukan orang bijak pun. Dia hanyalah veteran wartawan.
Bukan ilmuwan pun, bukan orang yang sekolah tinggi pun. Tahu tak? Dulu zaman dia jadi wartawan, memanglah nak popular, tapi zaman tu tak ada media sosial. Jadi sampai ketua beruban berjanggut pencen tak popular. Jadi dia mula menulis. Apa herannya ZRA tu boleh tulis buku? Dia memang seorang penulis. Tapi dia boleh tulis cerita apa saja, mengikut kehendak dia lah. Macam si Ali Banduan Perompak tu lah, tulis cerita menipu-menipu pun ramai orang jilat. Fakta entah ke mana, logik entah ke mana. Faham? So heran apa ZRA tulis buku banyak-banyak. Memang itu bidang dia. Tapi nak bagi tahu kau, dialah orang yang hidup pakai buku. Mana dia pakai logik akal? Faham tak? Hari tu kerajaan bila cetus je perang antara Iran dengan US dan Israel ni, kerajaan Malaysia menggesa rakyat Malaysia jaga keselamatan masing-masing, dan kita dalam proses nak keluarkan rakyat kita daripada zon perang. Bermakna kerajaan menyuruh kita jaga nyawa tu wajib. Dalam agama pun hukum menjaga nyawa tu wajib. Kenapa pula kata Allah tak pandang nyawa ke jaga tak jaga? Allah pandang pergi tak pergi. Itu kau tanya kat si bodoh penceramah Pahang tu boleh lah. Dia jaga nyawa tak wajib. Allah tahu kau pergi tak pergi je. Lagi baik kau pergi terjun bangunan je. Baca selawat, baca takbir, baca apa yang patut, kau terjun je, mati syahid. Balut badan kau dengan bendera Palestin tu, kau terjun bangunan. Allah kira apa yang kau buat tu demi perjuangan Palestin je, on je, bahaya pun tak apa. Macam tu. Tapi jawapan dia, kita ni berjuang bukan kita kira bahaya nyawa semua. Kena kira lah bodoh weh. Nak pergi berperang, nak pergi berjuang ni kena ada akal. Kalau ada semangat je, ada keberanian je, baik kau mati je hari ni. Buat apa menyusahkan orang? Faham? Itu hari orang yang mempertahankan untuk membuka ladang ternak khinzir paling besar dalam negeri Selangor. Hari ni dia nak pergi flotilla. Wayang kan? Wayang lah. Sebab memang ramai orang kita ni bodoh. Kan? Tengok orang pergi umrah, kira baik. Tahu? Orang kita ni kalau peringkat bawahan, bila jadi apa-apa kat dia, dia cari masjid. Orang atas, kalau jadi apa-apa kat dia, dia pergi umrah. Faham tak? Dapat tender besar, pergi umrah. Dapat payment besar, pergi umrah. Kena siasat dengan SPRM, menjadi suspek, pergi umrah. Semuanya pergi umrah. Bila tanya kenapa, kita pergi sana lah, minta kat sana. Seolah-olah kan Kaabah tu dijadikan macam patung berhala pula, dah pergi minta kat sana. Kat sini tak boleh minta. Nampak? Itu belum aku cerita lagi orang pergi haji berulang kali ni. Kalau tanya kat si ZRA pakai buku pergi haji banyak kali, baguslah. Tapi untuk otak yang macam Jebat ni, kau mana boleh pergi haji sampai berulang kali? Sebab negara kita ni ada kota. Faham tak? Disebabkan kau pergi, ada orang tak dapat pergi. Engkau tu dah pergi. Jadi kalau kau nak pergi haji lagi, teringin nak pergi, engkau sponsor orang pergi haji, engkau tak payah pergi. Faham tak? Mekah tu tempat tumbuhan dunia. Yang kau nak pergi banyak-banyak kali tu buat apa? Pergi sekali, buat haji. Wajib kan? Dah buat. Lepas tu kalau teringin nak pergi, sponsor orang pergi. Kau tak payah pergi. Sponsor orang yang tak pernah pergi. Faham tak? Itu cara yang betul sebenarnya. Tapi kalau kita tengok golongan VIP tiap-tiap tahun pergi haji, kenapa dia nak pergi? Tapi kalau aku cakap ni, Jebat sesat apa? Fikirlah sendiri. Allah bagi otak suruh fikir. Allah suruh kita pergi berjuang tu pun dia suruh kita fikir pakai otak. Fikir keselamatan kau. Ada orang tanya aku, habis Rasulullah pergi berjuang tu,
Prepare semua. Rasulullah memang prepare pun dia nak pergi perang. Ada dia pergi bawa kapal kosong ke pergi perang? Tak ada. Dia nak pergi perang, dia bawa betul-betul. Pastikan sahabat-sahabat ni semua orang yang macam mana. Kalau ada mak sakit kat rumah, tak payah pergi jaga mak. Bukan pergi redah bodoh-bodoh tu. Kalau redah bodoh-bodoh macam tu, itu kau pergi redah sekatan kawan kau. Macam Ali Bandung perompak lah. Tembak orang sampai 100 lebih lah apalah semua. Pakai pistol je semua, tak pernah pakai rifle. Kalau pakai pistol je, tembak dekat-dekat je tu. Kalau tembak dekat-dekat, tembak siapa? Tembak kawan lah. Faham? So Zainal ni, aku tengok dia punya tak cerdik bodoh dia daripada awal lagi. Kan? So brother, lu tak payah wayang-wayang lah. Bukan semua orang bodoh. Asal kau bercakap je, nak kira kau tu betul. Kau siapa? Kau ni siapa ni Zainal? Kan? Menerima kritikan tak boleh. Kau tengok aku terima kritikan, relax je. Tak ada apa pun. Bodoh aku layan cara bodoh. Biadab aku layan cara biadab. Elok aku layan cara elok. Itu aku punya style. Engkau tu asal orang kritik je mula kau nak marah-marah maki amun orang. Kau pergi berjuang apa ni? Emosi sendiri pun tak boleh lawan. Macam mana nak lawan Israel? Marah sendiri pun tak boleh handle. Macam mana nak handle Israel? Jadi kalau boleh handle, bermakna Israel tu kawan kau. So sudah-sudahlah jebat Israel lah, jebat Mossad. Siapa sebenarnya yang Israel dan Mossad ni? Faham tak? Jadi kerajaan Malaysia kena tengok orang-orang yang keluar negara buat kerja-kerja yang membahayakan nyawa ni patut ditangkap. Melainkan dia tu ada latihan, ada kursus, bekas tentera ke apa ke. Tak apalah kalau dia nak pergi. Suruh aku pergi, aku tak nak pergi. Tak nak pergi. Ni aku cerita pernah berlaku satu ketika dulu, masa tu nak ambush. Ni aku cerita lah. Tapi kau jangan tanyalah cerita siapa. Kan? Tapi akulah yang cerita. Kan? Benda tu berlaku dekat satu petrol pump. Penjenayah tu dah masuk dalam petrol pump tu. Cermin gelap. Tu. Pegawai kata apa? Kau pergilah. Pergi endap kot cermin tu. Aku tak pergi. Aku cakap, tuan bodoh, tuan pergilah endap. Sebab apa? Dia bantai kau kot dalam tu kalau macam mana? Kau bukan tahu pun. Bukan kau nampak dia, kau baru nak pergi endap. Dia bantai kau kot dalam. Tu cermin tau. Bukan pintu besi, bukan dinding besi. Sebab apa? Sebab pakai akal. Bukan main rendah bodoh je. Jadi untuk pergi misi flotilla ni, aku nampak macam tak waras je dia orang ni. Kenapa? Sibuk kat Palestin. Negara ni punya banyak masalah. Tak selesai, perlu diselesaikan, sibuk kat negara luar. Fardu kifayah katanya. Kifayah apa? Kat Malaysia pun banyak benda fardu kifayah kau boleh buat. Tapi kalau kat Malaysia kau buat, tak popular. Kan? So bagi aku, orang yang pergi ke misi flotilla ni, kalau dia pergi kali ni sama macam yang pertama itu hari, kalau dia mati, mati katak. Bukan mati syahid. Sebab apa? Tahu tentang bahaya tu, bukan tak tahu. Pergi juga tu bukan syahid. Lagi baik kau bunuh diri je. Buat apa buang masa penat-penat tu? Faham? Kau mesti mengelak daripada kau terbunuh. Kalau dah tak boleh elak, baru dikira syahid. Kau terbunuh dalam keadaan kau dah mengelak, dah cuba menjaga sebaik mungkin keselamatan diri kau. Bukannya dah tahu Israel sekat kau pergi redah. Nak redah, kena tahu macam mana nak redah. Bukan bodoh-bodoh buat wayang, buat rakaman apa semua. Ini bukan. Kan? Jadi minyak naik, rakyat kena faham. Gaji menteri tu ada turun tak? Tak ada. Gaji Anwar Ibrahim ada turun? Tak ada. Gaji menteri-menteri dan parlimen ada turun? Tak ada. Allowance ada turun? Tak ada. Rakyat marhin yang susah ni, yang wajib makanan dia adalah telur ayam sepapan, tiap-tiap bulan kena beli. Stok emergency. Yang ni kena faham kerajaan, kena faham menteri, kena faham orang-orang kaya ni. Orang miskin kena faham orang kaya. Patut mereka lah faham rakyat. Apalah kita faham mereka pun. Betul tak? So hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. ZRA ni bantai rapat. Siapa yang nak bantai lah, pakai otak.
Jangan pakai taksub. Kalau pakai taksub tu, Ali Banduan Perompak tu pun korang akan jilat dengar cerita dia. Faham? Buku cerita bodoh, novel dongeng dia pun korang baca pun boleh menangis. Sebab apa? Sebab korang bodoh, otak tak ada. Pakailah otak. Kan? Kalau nak berjuang kat Malaysia ni ada banyak benda kau boleh buat. Banyak tanggungjawab kau. Kalau kau nak buat fardu kifayah ke, tanggungjawab kau terhadap sosial, kat Malaysia ni ada banyak. Masih ada lagi rumah-rumah yang papan dinding tak cukup. Gelandangan kat KL dah settle dah. Tapi tak popular. Kalau kau buat kat Malaysia ni tak ada orang tahu. Tak popular. Nak tumpang nama Palestin tu baru popular. Faham tak? Faham? So kalau tak faham juga, rebus kasut kau, minum air, bagi cerdik sikit. Jangan duk bodoh. Tengok Zahir bercakap je semua jadi bodoh. Pasal apa? Dia Palestin. Palestin kepala bapak dia macam tu. Kan? Bercakap dengan orang pun macam bodoh je aku tengok. So dia cabar si siapa? Si Syamur Ramli. Suruh dia debat lah. Kalau ikut aku tak layan tu Zahir. Pasal apa? Bodoh macam ni nak debat apa? Aku buat 2 syarat je. Aku cakap kau diam, kau cakap aku diam. Aku tanya ya atau tidak je. Kau jangan jawab macam-macam. Aku buat role macam ni, kau yak Zahir tu aku rasa. Sebab tu aku tak layan. Faham? Bukan takut. Buang masa. Faham tak? Dia bukan nak cakap benda betul. Dia nak cakap berdasarkan semangat, emosi, perjuangan. Aku cakap benda pakai akal, bukan pakai semangat. Ya? Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.